Jadi teknik yang betul yang disarankan oleh pakar-pakar keuangan, setiap kali kita ada duit, dapat gaji, kita simpan dulu baru belanja. InsyaAllah kita akan sentiasa ada simpanan, ada tabungan. Tuan-puan, untuk tuan-puan ada simpanan, ada tabungan, tak payah guna banyak teknik tuan-puan. Cukup sekadar tuan-puan guna satu teknik sahaja. Saya juga buat. Setiap kali kita gaji, kita simpan dulu baru belanja. InsyaAllah kita akan sentiasa ada simpanan tabungan. Kita buat simpanan emas, kita berjaya keluarkan item emas fizikal. Saya berani cakap risiko rugi boleh dikatakan tak ada. Syaratnya tuan-puan simpan lama 2 tahun ke atas. Kita buat simpanan emas, kita berjaya keluarkan item emas fizikal. Kita akan kena sekali seumur hidup spread susut nilai apabila kita nak jual semula kepada syarikat public good. Hanya sekali seumur hidup. Tapi kita simpan duit dekat bank tu, sebenarnya bulan demi bulan, tahun demi tahun, kita terkena inflasi disebabkan kenaikan harga barang. Itu yang ramai tak faham. Sebab tu tak ramai yang buat simpanan emas. Duit takkan mampu mengekalkan kuasa beli. Nilainya dirompak oleh inflasi. Inflasi naik tanpa tapi ibarat raya. Kita semua menanggungnya. Jadi nak saya bantu, nak kekalkan kuasa beli jangka masa panjang, tuan-puan buatlah tabungan emas. Daftar sahaja ahli public good secara percuma di bio TikTok saya.